jujur lah berapa nak bagi kan. Time interview tu dah bagi tahu. Janganlah bila offer letter tiba lain pula jumlah gaji tu. Lepas tu kadang-kadang ada offer letter pun tak bagi. So macam not nice lah. That's why kadang-kadang Gen Z ni ada yang terus memberontak. What up guys, welcome back to our Borak Gen Z. So untuk episod hari ni kita akan borak pasal work-life balance, cara bekerja budak-budak Gen Z. Sebelum tu saya perkenalkan dulu kita punya guest. Kita ada Amirul, dan juga kita ada Ayuni guys. Hai guys. Okay, untuk topik hari ni kita nak borak pasal macam mana budak Gen Z ni bekerja. Adakah diorang ni WLB ataupun work-life balance, ataupun diorang ni hidup sekadar waktu kerja-kerja, waktu balik-balik, macam tu. Jadi untuk penonton-penonton kat luar sana lah, kita terangkan dulu apa dulu maksud tergelak aku, sorry guys, mulut terkapit tadi. Okey, kita terangkan dulu apa maksud WLB. WLB atau stand for work life balance. Okey, maksud work life balance ni ialah di mana waktu kerja office hour patuh. Okey, habis kerja jangan cari aku. Betul? Setuju? Itulah maksud dia. Some Gen Z juga amalkan konsep ni. Dan kenapa sekarang ni baru ada masalah ni, sebab dulu tak ada benda-benda ni. Bedal lah. Sekarang ni kita Gen Z semua bekerja dengan teknologi. Okay, bila kita bekerja dengan teknologi semua guys, semua akan sentiasa ada akses. Bos nak akses kau waktu bila-bila, pukul 2 pagi, 3 pagi, 4 pagi, ikut dia. Benar. Macam dulu kita paling ada pun telefon bimbit yang bukan pintar. Bukan pintar. Tak berapa pintar lah. Tak berapa nak pandai. Pintarnya dikit-dikit aja. Ya. Tak mentang aku sebut ar. Terus jadi slang orang lain kau. Okey. Alright, pada pendapat korang lah, apalah sebenarnya cara bekerja Gen Z? Korang pun mesti ada housemate ataupun colleague yang bekerja pada umur Gen Z ni. Kau dulu macam ni Mirul? Apa tadi? Itulah Macam mana work life balance bagi kau lah Gen Z. Work life balance bagi aku. Macam apa tadi yang kata cara Gen Z bekerja kan. Macam aku bekerja, aku rasa macam biasa je. Macam masuk office aku pun masuk pukul 9, balik pukul 6. Kadang-kadang kalau ada setengah budak pun dia tak suka nak balik lambat. Kalau boleh pukul 6 nak balik. Macam aku tak kisah sangat pun. Kalau macam ada banyak kerja aku nak stay sebab tak ada komitmen lagi kan. Single lagi. Tak kahwin lagi. Single tak kahwin lagi. Okay. Aku pun boleh je lah kalau nak stay office. Paling lama aku stay pun pukul 10 kat itu. Wow. OT lah ni. OT. Itu lah. Okay, kau ada kawan-kawan yang maybe seumur dengan kau atau lebih bawah, lebih muda lah. Macam mana kau tengok dia macam balik rumah, adakah ada orang buka laptop? Ada housemate aku sendiri. Oh ya? Housemate roommate aku sendiri. Dia pun kalau dia ada balik pun pukul 6.30. Kadang-kadang dia balik pukul 9. Pukul 9 malam. Tu dah bukan office hour lah tu, kira dia OT lah. Lepas tu dia balik, dia terus siapkan, ada lagi task yang kena buat juga. Tu je lah. Dia siapkan task dia, settle pukul 12 macam tu pun baru tidur. Sebab kita orang ni as graphic designer, kerja kita orang banyak tau. Lepas tu kita orang freelance lagi, cek duit side kan. Gitu lah. Kau ini? Setuju lah, setuju. Setuju bukan? Orang tanya macam mana kau bekerja sebagai seorang Gen Z. Okay, tadi saya setuju sebab dia kata dia graphic designer kan. So sama jugalah dengan saya. Tidur grafik guys. Yeah. So bila sentiasa rasa waktu tu tak cukup tau. Tapi bagi akulah as Gen Z, sama juga rasa dengan Amirul, work life balance tu macam tu jugalah. Dia lebih kepada work daripada life tu sendiri. So tapi boleh katakan life aku adalah kerja. So work life balance dia macam tu lah. Dan juga sama juga lebih bekerja daripada menikmati sebenarnya hidup. Kadang-kadang weekend pun gitu-gitu juga. Kadang-kadang pun dapat on call. Jom pergi shoot event pergi lah. Betul. Kalau weekend paling busuk pun Ahad lah boleh nak rehat. Sabtu tu macam hari kerja biasa ke. Paling busuk pun Ahad. Itu pun kalau ada ambil freelance, memang settlekan kerja-kerja freelance lah. Itu Yelah, bila kita bercakap pasal Gen Z ni, aku pun kita tiga Gen Z. Okay. Tapi maybe cara kita dibesarkan membentuk kita punya cara berfikiran waktu bekerja. Macam orang dulu, cara diorang bekerja is makin banyak kalau letak effort, bos nampak gaji akan naik. Betul. Ya, benar. Okay. Tapi dekat situ juga aku banyaklah dengar macam orang cakap ni jilat bos.
Jilat bos bos. lah ni Kipas bos lah. Kipas bos. Kipas bos lah ni tunjuk rajin lah apalah kan. Ada juga pandangan-pandangan pekerja lain macam tu. Padahal niat kau baik, niat kau lain. Tapi at the same time, kenapa dengan zaman sekarang ni budak-budak Gen Z lah yang tengok cara diorang besarkan lah. Kita Gen Z, tapi aku tak tahu. Tapi aku dapat rasa kita ni alhamdulillah lah kita bagus lah dalam Alhamdulillah. Alhamdulillah. kita tak kisah dengan overtime. Betul. Kita tak kisah kalau dapat task tengah malam. Fleksibel. Fleksibel. Boleh kata kerja 24 jam lah. Jangan lah. Bos tengok bos. Tolong naikkan gaji. Company nak penat nak bayar ni. Tapi macam kau cakap ni, aku suka bila kau sebut tak ada komitmen. Normal lah sebab kita yang Kita muda lagi, masih bujang. Mungkin sebab kita bujang lagi kan. Bujang. Even tapi kalau setengah lah, aku tak cakap semua. Mungkin korang pun ada yang dah ada pasangan, Sabtu Ahad tak boleh kacau waktu kerja. Maybe nak dating kan. Ataupun dengan family, it's okay. Family okay lah, aku boleh terima lah. Saya ada family plan. Okay lah. Tapi kalau sekarang dating-dating ni menghabiskan duit, yalah kau kerja kau dapat duit mah. Fun lagi. Tapi okey je kot kalau dating sebab time Aku rasa weekend tu okey je. je kot kalau nak dating. Nampak sebab dia ada girlfriend guys. Sebab dia Nak dating okey je kot weekend. Time weekend je baru kita boleh jumpa pasangan, jumpa kawan, jumpa family. Yeah. Betul-betul habiskan masa. Mungkin aku tak dapat Mungkin, nak cope lah dengan benda tu. Tapi kalau aku lah kan, weekend nak dating pun depends juga. Kalau macam ada banyak task, ada banyak kerja, freelance semua, aku tak keluar pun. Just habis masa kat rumah je lah. Buat kerja. Focus on your top priority lah. Yes. Yup. FL5 bro. Awet kau bukan top priority kau lah. Alamak. Set. Kita kembali lagi selepas ni. Ada itu gerawan. Maksud aku dekat sini is tak kisah kalau kau ada pasangan sekalipun tapi kau tahu macam nak manage masa. Ya, betul. Okay je. And pasangan kat luar sana janganlah bila orang dah cakap ada kerja. Nanti sebab kau nak dating, pasangan kau hilang pekerjaan pun pagah agak. Yep. Ya, kena sentiasa saling memahami lah. Kena Kita nak memahami. sambung balik ke episod yang cinta tu tadi kan. Sikit-sikit lah. Itu episod berapa tu? Dua. Episod 2. Oh, kat. Gen Z ni yang aku tengok bila masa interview sembang macam-macam. Resume pun ada yang sampai menipu. Pengalaman bertahun-tahun. Padahal kau baru habis belajar. Tak ingat tipu macam tu kan. Pengalaman graphic design 3 tahun. Dah pernah repair aircon. Wah, 700 repair biji. aircon. Ya, betul. Okay. Freelance lah. Banyak-banyak benda freelance ni sebenarnya aku rasa. Tapi bila sampai work field yang sebenar, Dia tak boleh buat. gagap. Maknanya kau tak boleh buat apa-apa. Apa kat resume ni semua tipu lah. Tak boleh Lepas pakai. tu masa interview demand macam-macam. Betul? Demand nak gaji, demand tanya AL. Itu budak-budak zaman sekarang. Benefit company semua kan. Benefit. MC Tapi aku tak cover tanya tak? tu semua benda tu. Macam mana? Aku tak tanya tu semua benda tu. Aku tak kisah benda tu. Yang penting duit bekerja. Aku rasa dia memang duit, sangat-sangat suka duit. bekerja lah. Dapat kerja cukup. Ya. Kerja happy dah. Sebab macam mana bapak aku cerita dulu dia start kerja dengan gaji 730 je. Nak besarkan 2 orang anak. Alhamdulillah sekarang besar anak-anak dia. Jadi dia tak pernah Jadi ini komplain. Lain dah dulu Kerinting. dengan sekarang kan. Adam Kenteng. Jangan disebut. Tapi sekarang ni kau tak tahu pun kau nak buat apa dengan duit banyak-banyak kan. Tahulah kan macam nak komitmen. Tapi maybe kau lebih pada nak kau nak apa sebenarnya. Macam pada aku kau nak gaji besar supaya kau dapat foya-foya, supaya kau dapat impress orang sekitaran kau. Tapi last manage duit tak betul. Kadang kerja tu pun kau tak happy pun. Betul. Yang penting kerja kena happy tu sekarang. Betul. Kena pilih pekerjaan yang korang rasa kenalah enjoy. dengan enjoy, dekat dengan hati korang. Korang boleh buat kerja tu hari-hari. Yes. Sebab mostly ada jugalah kes yang mana terpaksa sebab nak duit je. So dia pilih je lah kerja apa-apa tapi dia tak ada hati pun. So tak ada hati tak that's best why tu. macam like setahun dah resign, lepas tu lompat kerja. Jadi tak best lah. Dia kena enjoy. Kerja ni kena enjoy. Baru kita boleh stay lama tu. Kau kalau pendapat kau lah, kalau korang lah korang jadi bos. Okay, aku dah interview. Okay. Aku datang, bos saya nak tahu gaji saya starting berapa, increment berapa, setahun ada ke tak, AL dibagi secara 2 bulan sekali ke ataupun secara lambat, MC cover ke tak, apa saya punya allowance lain. Tapi dia ni kau tengok ni resume dia ni, pengalaman kerja tak ada, tapi dia nak demand 5,000. Bullshit tu.
memang Itu dia bos memang kita. minta kaki lah. Oh, minta kaki, tu. Senang lah bullshit tu. Lagi-lagi dia minta kerja dia macam nak kerja. Dia WhatsApp macam tu je. Allah Kerja. Akbar. Ada kerja kosong tak? Apa order makanan ke Tak apa? ada kan? Betul. Kita macam nak start benda tu kan proper lah kan. Sebab kita tak tahu. Manager ni. Ni nak kerja. Bapak kau lah. Lepas tu kadang-kadang tak Ingat apa reply. catering ke? Ingat nak kerja catering ke? Hari ni kosong nak kerja. Mana boleh? Susah. Kalau kau nak buat perangai kerja macam tu lah Gen Z kau pergi buat kerja Grab cukup. Kau pergi buat kerja Grab ke, kau pergi buat Shopee ke, sebab interaction antara customer ni dah kurang sikit lah. Kau tak perlu mencari customer yang kau order sendiri. Ya, betul. So kau tak ada root kat situ. And pesanan aku kalau korang nak datang interview ke apa, be nice lah. Betul. WhatsApp pun ataupun korang nak DM ke apa, bagilah salam kepada yang Muslim lah. Sebab bagi aku tu first impression lah untuk pekerja juga tengok kan kita ni macam mana. Bagus budak ni bagi salam. Ayat proper semua. Ayat tu korang nak check GPT bagi proper lah macam tu. Belum macam GPT budak Gen Z Tapi sekarang. janganlah terlalu AI. Jangan nampak korang AI, kena jangan ayat adjust tu. sikit. Nampak human lagi lah. Betul. Humanize. Humanize apa ayat tu? Manusiawi orang kata. Manusiawi. Manusiawi guys. Dia nak ambil bahasa Melayu Oi, cik tu. Bahasa tu. Padu. Okay, bila kita cakap pasal work-life balance ni, maknanya ada office hour. Okay. Budak Gen Z sekarang lebih suka ikut masa kerja untuk kerja. Betul. Okay, di luar waktu tu jangan kacau aku. Macam tu lah. Tapi sebenarnya benda ni bila kau bekerja as a team, you supposed to help each other. Ya, betul. Bukannya kau bersendiri-sendiri. Kadang bila okay, aku bagi position aku sendiri lah sometimes aku shoot, sometimes aku edit. At the same time, maybe sometimes orang lain yang shoot, sometimes dia yang edit. Okay, bila aku ada masalah aku sendiri ataupun aku ada masa aku sendiri, aku maybe perlukan bantuan teammate aku. Waktu tu lah korang kena ada. Betul. Okay. Betul ansur lah kan. Betul ansur. Cuma apa yang aku nak suarakan kat sini is ada yang pukul 5 dah matikan phone. Tengok sebenarnya benda tu depends kat kerja aku. Macam kerja kita pun banyak macam apa on call kan. Saya nak poster macam ni. So kita kena buat lah terus. Kalau macam lain tu pukul 5 nak off phone tu rasanya tu memang office yang betul office kot. Macam mana cakap lah? Kerja apa yang Aku rasa pukul 5 dah depend boleh off lah. phone lah? Depend kerja apa kot. So macam contoh lah admin ke apa kan, yang betul-betul kerja je di office HR ke apa. Mungkin boleh lah kot kalau nak cakap dia boleh dia off terus pukul 5 kan. Tapi macam contoh kita yang kreatif ni kan, bahagian kreatif mungkin akan ada lah tiba-tiba bos cakap boleh tak tolong buatkan ni yang last minute. Benda tu macam dah orang kata perkara biasa lah kot untuk kita orang yang dalam bidang kreatif ni. Mungkin Dah kalau lali, dalam dah lali. bidang lain Dia tahu. dia lain lah. So bagi aku actually tak ada masalah juga kalau kau terus nak off. Sebab memang okay, ada habis waktu bekerja kan. Tapi for certain cases okay je. If you are willing to work, so okay je lah. Tak ada masalah. Yelah, sebab apa yang bekerja kat office aku rasa okay. Cuma kerja-kerja yang macam yelah kita pun tak tahu kan kerja apa. Aku masih fikir ni kerja apa yang pukul 5 dah boleh off phone. Maybe macam Ayuni cakap lah, kerja-kerja yang HR admin kan. Betul-betul kat office. Tapi aku rasa kalau kerja-kerja yang memerlukan kau berborak dengan klien, itu memang tak boleh off sentiasa. phone lah. Ni kau On kerja-kerja lah. kat kaunter Kau cakap UTC Immigration JPJ Masa 5 off dah tu. Macam aku sometimes aku dah settle di video pukul 10 aku hantar, bukan waktu bekerja tu. Kadang pukul 2 baru klien buka phone, dia tengok video, alamak ada yang tak kena lah, boleh repair tu. Itu pun tak boleh buat apa-apa lah. Memang kena ikut je lah. Tu. Nama pun freelance. Kau kena freekan masa kau. Yeah. Setuju? Tapi bila cakap pasal freelance ni pula, jadi pun ramai yang suka freelance sebab Ya. dia tak suka Betul. terikat dengan syarat. Yes. Dia tak suka Dia terikat suka dengan masa. flexible. Flexibility tu kan. Tapi bila jadi macam tu, yang banyak aku tengok lebih-lebih lagi pada junior aku lah aku cakap ramai yang malas. Sebab dia lebih selesa tak payah kerja hari ni. Kat rumah and then dia delay dengan klien semua. Oh, tak best kau delay klien tu. Kalau aku jadi klien koyak. Koyak Tapi yang tu freelance. Freelance. Dia delay dengan klien. Dia Baik tak payah klien. freelance kot macam Tak tu. payah freelance lah. Baiklah kerja hakiki je. Sebab bagi aku freelance tu kalau itu maksudnya kau nak cari duit lebih kan. So kau kena itulah memanglah dia ada flexibility. Tapi kalau dah klien minta
due date macam tu. So korang kenalah ikut kan. Tu freelance pun macam tu lah kan. Dia Macam punya cakap lumrah freelance. freelance tu kena freekan masa korang untuk klien korang. Betul. Kalau korang betul nak buat benda tu, korang kena ada masa juga. And kena Yes. korbankan masa. Bagi aku Kalau macam tu. tak boleh buat macam tu, tak payah freelance. Betul. Korang kerja Okay. macam biasa. Kerja 9-6 balik, tidur, movie, Netflix, chill. Yes. Kau rasa macam mana ada? Kau macam nampak macam tak setuju. Betul dekat. Aku setuju. Okay. Sebab aku tengah fikir, adalah, aku tak nak lah sembut hamba Allah seorang Okay. ni. Aku pernah lah tanya benda yang sama. Kau tak nak kerja 9 to 5 ke 8 to 5 ke 9 to 6 ke kan? Aku tak nak. Sebab aku lebih selesa dengan kerja aku sendiri. Oh, ya, faham. Kadang-kadang ada je orang yang macam tu. So bila dia kata, aku tanyalah apa je job kau. Dia memang wedding photographer Okay. lah kan, ataupun video wedding. Tapi wedding ada orang buat weekdays, tak ada tu. Jarang, sangat-sangat. jarang. Dia sih tak ada job Kecuali pelangok lah. cuti je lah. Cuti-cuti public lah. Jadi macam aku nak cakap semak pun tak semak juga. Sebab dia lagi muda dari aku. Kadang bila aku nampak kat rumah, dia jadi seorang yang, kau tahu tak, macam gelandangan tapi duduk rumah. Penganggur. Penganggur harian. So dia Untuk sebab dia weekdays. banyak masa kat rumah lagi lah. Sebab kan selalu weekends kan. Oh, faham? Macam Dia- kalau Dia boleh kau nak buat macam member kau tu kan. Selalu wedding weekend kan. Macam member aku ada je juga fotografer weekend dia kerja. Tapi Isnin sampai Jumaat rider. Grab food. okay. So dia pandai lah susun dia punya masa tu. At least hari-hari tu kau ada duit. Aku suka kalau kau bergantung kat kerja Sabtu Ahad wedding. Ya memang dapat duit banyak. Tapi kalau dah tiba-tiba habis tengah minggu ke apa, kau tak ada duit dah. Baik kau lagi Isi Isnin sampai masa Jumaat lah. tu kau isi masa buat rider. Rider sekarang bukan lah. Nak kata susah tu tak adalah susah. Sebab aku pernah pun jadi rider tapi tak adalah susah pun. Kalau hujan panas tu je lah biasa lah. Itu rintangan yang okey lah, boleh lah layan kan. Tak adalah orang kata sampai langsung tak boleh buat Yes. apa-apa. Tapi aku rasa nak kredit lah dekat. Aku rasa banyak Gen Z sekarang. Actually banyak yang diorang buat 2-3 kerja. Yes. Boleh kata macam korang kata tadi lah, Grab, lepas tu freelance wedding, kalau boleh foto video kan. So aku rasa sebenarnya kalau nak cakap pasal Gen Z ni kan, nak kata Melayu malas bekerja, kalau orang Melayu lah, dah tak ada dah benda tu. Sebab aku rasa sekarang banyak anak muda yang sanggup korbankan masa daripada lepak ke apa, diorang cari duit. Tak kisahlah kadang-kadang korang buat kerja online ke, online pun perlukan juga kan masa untuk korang spend even kat Affiliate rumah. sekarang pun banyak je affiliate. Sebenarnya sangat-sangat bagus lah. Aku teringin sebenarnya nak buat affiliate tu. Hero, Cumanya, you should try. Aku tak ada TikTok. Dia kat TikTok affiliate ni Ada, apa tak? Shopee pun ada. Shopee, Shopee pun IG pun ada. Memang Kan? aku IG. ya. Apa IG? IG ada. IG tu barang apa tu? Ada brand tu. Brand tu kawasan best tu. Instagram. Instagram. Uish. Memang aku dapat tahu. daripada barang daripada company tu. Tu suruh Review lah. Faham. buat review lah. Review Oh, okey lah. okay. Faham. Aku sebut tu kena censored pula nanti. Dia tu. Review aku okey lah nak buat review, tapi aku tak suka yang ni lagi satu benda. Aku ada ramai juga lelaki dan perempuan lah, dua-dua ni dia influencer lah orang cakap. Influencer buat review barang-barang, review kedai, tapi tak jujur weh. Tak Apa masalah jujur. dia? Oh, cakap kedai Ah. sedap pergi tak sedap. Oh, tak best lah macam tu. Faham. Just nak lariskan benda tu je kan. Ya, So, lepas dia tu macam pakai skincare kan. skincare paling banyak menipu. Skincare menipu Actually banyak. lah. Lagipun sekarang dah ada filter kan. So nampak macam bagusnya produk ni. Rupanya banyak je kes Alat sekarang. pemutih lah apalah. Itu pun itu menipu lagi tu. lah. So sometimes bila aku nampak lah dia buat video, dia ada ring light and dia buat Yeah. ni. Tanyalah produk ni okey ke? Tak okey tu, jangan beli tu. Tapi masa dia buat video, Paling best. Paling dia gempak jilat. macam tu lah. Demi duit lah. Sebab dia pun buat review kan. Faham je. Betul. Tu orang buat review macam tu lah. Baik nak duit. Betul. Nanti kan bukan apalah kalau akulah kat tempat dia, nanti aku yang kena kecam balik tu sebab menipu kan. Lama-lama kalau kau asyik menipu, tak jujur buat video, kau pun akan hilang followers. Orang pun dah takut nak buat bagi kau Betul. review barang. Okay, nak tanya sikit lah pendapat korang berdua, apa perangai-perangai Gen Z yang paling mengarut yang korang pernah tengok? Wow. Mengarut maksudnya macam mana tu? Mengarut lah, Mengarut, okay, eh? maknanya perangai not a good thing. Kalau aku ada yang jenis ikut kepala sendirilah. Aku faham je setiap generasi, setiap manusia individual mestilah ada kepala sendiri kan. Tapi ada certain Gen Z ni lah bagi aku. Diorang Jiwa kalau memberontak. nak memberontak.
Kalau nak yang tu memang diorang fight for it tu bagus lah. Tapi masalahnya kadang-kadang silap cara kot bagi aku. Kita kan setiap company tu ada rules, ada dia punya structure. So diorang jenis main nak kaki langgar lah. Kiranya macam setting dia dah macam ni, dia nak cuba ubah setting company tu. Bagi aku kalau contohlah kalau kau ada apa-apa benda yang kau tak puas hati ke apa, tapi kalau kau buat dengan cara yang betul kan, bagi dekat management ke, kau buat dengan cara betul, kau personal diorang, maybe aku rasa okay. Tapi ni ada yang kadang-kadang terus tak datang kerja seminggu, menghilang, macam tu. So aku rasa macam tak nice lah. Kenapa korang macam ni cara korang memberontak? Kita kan ada macam, kau kena, bagi aku kena slow talk lah, buat dengan cara baik. Tak boleh tu kau nak bekerja memberontak ni. Nak ikut baran dia tak best juga. Best. Oh baran ada yang pernah mengamuk kat tempat kerja. Ya. Kalau tak mengamuk tu, mengamuk dekat social media lah, burukkan company. Itu paling Sekarang ada tak apa best. thread tu kan. Thread. Masuk thread company ni lepas tu dah busuk nama company Sekarang kat thread situ. lah paling Oh, tu banyak bahaya. luahan lah. Thread bahaya tu. Sangat-sangat bahaya. Kau cakap sikit kau tengok view kau kat thread tu mesti reach 1k. Kau mesti kena kecam teruk lah. Nak reach 1k tu sekejap thread tu. Boleh kata jangan cari pasal dengan Gen Z. Ya, sebab diorang sekarang tahu betul macam mana nak gunakan teknologi ni. Social media ni. Betul lah, itulah fitnah akhir zaman yang paling Takut besar. takut. Tapi apa? Allah bersama Gen Z. Ya. Tak ada. Allahu Akbar. Allahu. Ayat-ayat orang yang tak mengaku bersalah tu. Penunggangan agama lah sebenarnya. So kau macam mana? Kau ada tak macam experience? Ada Gen Z experience. Seingat aku lah yang aku pernah bekerja selama aku hidup. Aku pun pernah nakal. Aku pun pernah Laki biasa lah pernah nakal. pernah koyak. Tapi Dan masih nakal. okey pula. Nanti aku fikir nakal lain. Ya. Okey, aku cerita korang sikit pengalaman. Okey, aku share sikit. Aku tak tahu, aku ada salah aku mengaku. Tapi maybe aku pun tak tahu macam mana nak selesai. Okey, kita semua tahu bila kita intern, kita kena buat report. Ya betul. Okay, report logbook dan segalanya. Your time can relate. Alright. banyak. Ya. Nak kena bergambar juga. Ya, betul. Okay, jadi masa aku intern dulu, aku punya company lah, tak sebut apa-apa. Cuma tak dibenarkan ambil gambar sebab kami ni company pameran. Jadi Production. bukan. Production. Aku kena bina Lego. Bina Lego real life size, mana macam kereta Ferrari ataupun Honda Minata, tapi real life size. Besar lah. Tapi buat pakai Lego kecil-kecil. Alamak. Berapa lama siut? At least sebulan lebih baru siap kereta. Wow. Jadi korang bayangkan apa yang aku nak cerita dekat dalam report aku. Hari ni saya buat layer 1 sampai layer 3. Apa yang aku nak cerita? Gambar aku tak boleh ambil. So aku jumpalah aku punya supervisor. Aku cakap, Mister, tak sebut nama Mister, can I change my department to maybe a technical department because for my UiTM report I have to take some pictures and there's something that I can tell or write on my report. Oh no, we have a big event coming up on August lah, dan we have really to push harder for the building department. So maybe aku koyak kat situ, and maybe supervisor aku pun tak faham yang aku ni benda tu markah. Yalah. Markah kita. So aku pun tak datang kerja. Kau lah tadi yang aku cakap tadi. So aku seminggu datang 2 kali. Aku datang sini Jumaat. Tak, tapi time tu kau tengah intern. Aku tengah intern. Wah, lepas tu Maybe still aku ada- lulus lah. Aku lulus, tapi benda tu aku buat panggil lagi 2 bulan nak habis masuk dah intern nak lah. habis. Awal-awal tu aku perform je. Memanglah aku happy je. Ya. Awal-awal Ada mesti jiwa. perform lah. Lepas tu aku dapat call kan daripada ni apa pasal report awak ni tak ada bertulis. Tak ada bertulis pun sikit. Benda sama je awak ni, awak tekan nombor je awak ni. Intern kan tak, sampai dia orang tak percaya aku. Yalah, sebab tak ada report semua. Tak ada gambar, tak ada report bukti. gambar. Tengok Aku gambar, Gen Z, tapi aku faham. Macam tadi kau borak ada buat 2-3 kerja dalam satu hari kan. Yes, aku buat benda tu sebab aku tahu intern aku dulu bayar 400.5 je. Untuk aku hidup sebulan, bayar duit sewa habis. Betul. So aku buat kerja 8 ke 5 aku intern, 6 ke 12.30 malam aku kerja ke depot, and then pukul 1 pagi atau sampai 4 pagi aku akan pergi KL ke hotel untuk buat banquet lah. Hotelier ke apa kan, buat housekeeping ke. Aku buat benda tu selama 6 bulan. So yes, memang memenatkan, tapi aku kaya lah, boleh cakap kaya lah masa tu.
So macam korang borak sendirilah, Gen Z sekarang ni yang boleh respect is dorang rajin. Betul. Dorang rajin Betul. buat kerja yang tiga-tiga. Ada yang buat kerja online, Yes. physical at the same time kan. Sale barang-barang, jual barang-barang dorang Kadang sendiri. konsert kru banyak sekarang. Sekarang konsert pun dah banyak kan. So Betul. banyak je Gen Z pun minat konsert. Ya. So diorang nak ke Sebenarnya dia nak tengok event tu. Tapi Pandai macam korang, okey lah, at least dapat duit. dapat kerja, pengalaman. Dapat Gen Z cik gambar. pengalaman ni banyak-banyak. Cuma jawapan aku kepada korang bila korang tanya apa, aku punya set kerja Okay, dulu adalah pekerja member aku lah. Aku bawa dia masuk kerja dan dia ni awalnya okey. Tapi makin lama makin banyak bos selarang. Tapi benda tu memang tak boleh. Kau smoke dalam tempat yang berekon. Oh. Tak boleh. Kau problem tinggalkan lah. stain, kau tinggalkan bau. Aku nasihat berkali tapi dia tetap buat. Kotor filter aircon tu. Kotor filter shilling pun dah naik hitam. And then bos dah cakap lepas jam sekian-sekian jangan pakai bilik ni sebab kita nak jimat elektrik. Faham? Dia bukan sahaja pakai bilik tu, dia main game Dota lagi situ. Dia on Wah. segala PC, dia main. Apa Berjam-jam voucher ni? Dota, kau tahu satu game Dota berjam Lama kan? pun Dota lama weh. Dota lama. Pada musuh sejam. Musuh sejam. Dia main dah 3 lagi-lagi game. bila dah leka main game Ah. lagi lah lama. 2 jam lebih. So dia buat benda tu hari-hari. Disebabkan aku yang bawa dia masuk, aku lah yang kena. Yelah. So dia pun sebaya dengan aku. So macam maybe itu antara perangai Gen Z yang tak berapa nice lah yang aku pernah kenal, yang aku pernah tengok. Tapi bila interview ni, memang budak Gen Z ni sometimes dia minta yang bukan-bukan. Betul. Tapi maybe dia ada past trauma. Okay, Takut dengan company lama. past trauma dalam relationship macam lah. Aish, nak kembali ke episod? Okay. Dia trauma bukan macam mana. Ada maybe macam ni lah. Kita pun Gen Z kan. Aku pernah je kerja dekat company. Over gaji awal-awal cakap lain. Betul. Okay, untuk awal-awal ni kita bagi dulu 1,500. Okay, bolehlah kita kerja lah, layan kerja. Tapi bila minta offer letter tak dapat. Oh ya doh. Lambat. Kita pun Berbulan-bulan. memerlukan offer letter tu untuk kita confirm kita kerja situ kan. Nanti apa-apa jadi kat kita. Susah kalau tak ada confirm. So, tak ada tu. black and white kan? Betul, sangat betul. So maybe Gen Z ni dia dah tengok pengalaman orang-orang atas ataupun kita yang adik-adik kita dah tengok kita ni kan. Kita pun of course lah kita berkongsi benda-benda macam ni. Yep. Supaya diorang tak kena. Diorang pun takut lah. Diorang ni baru nak hidup. Okay, diorang daripada you nak ke alam betul ni. Betul. So maybe diorang takut benda tu. Diorang set diorang punya guide kan. Supaya tak terkena tipu. Kadang banyak company menipu-menipu ni. Company jahat ni pun sebenarnya banyak. So ada yang boleh relate dengan bila orang cakap Gen Z ni banyak meminta. Demand lah, orang kata demand. Sebab diorang cuma tak nak kena tipu je. Company-company kat luar sana yang mana tengah cari pekerja, Hati-hati. please do what you say, please do apa yang korang Jangan janji. scam lah. Dia bukan apa, kadang Gen Z ni pun, yelah, diorang kan masih muda kan. Sebab intern pun kadang-kadang sikit je. Maksud aku tempoh tu sangatlah sekejap. So diorang pun sebenarnya tak rasa real working life tu macam mana. So sebagai yang company kat sana kan, yang nak tawarkan pekerjaan tu, kalau boleh jujur lah berapa nak bagi kan. Time interview tu dah bagi tahu. Janganlah bila offer letter tiba lain pula jumlah gaji tu. Lepas tu kadang-kadang ada offer letter pun tak bagi. So macam not nice lah. That's why kadang-kadang Gen Z ni ada yang terus memberontak. Dia terus lapor korang kat pejabat buruh lah apa. That's why jangan main-main dengan Gen Z. Gen Z boleh sebar dengan korang. Macam majikan-majikan kat luar sana, yelah, aku pun pernah je kena tipu. Disebabkan aku intern kan, dia memang cakap 9 to 5 9 to 5 8 to 5. Dia dah bagi job scope apa dalam tu, team builder kan. Jadi pernah lah aku buat. Tapi disebabkan aku ni muda, diorang ni macam lebih suka membuli tau. Yeah, Agak betul. seramah je membuli ni. Aku tak suka benda yang membuli ni daripada sekolah sampai lah ke tempat kerja. Dia So, lagi-lagi intern kan. Intern ni kalau boleh dia suruh kau cuci tandas, dia buat. Photo state. Tapi aku bernasib baik lah. Dulu intern kan. Okay. Wah, Tak ada pun kena macam tu. Alhamdulillah. Mesti Apa yang SG kata baik kan. SB aku gempak gila sumpah. Aku suka SB aku. Love. Tak boleh baik. SB kau baik lelaki perempuan? Perempuan. Perempuan dia maybe dia adalah kelembutan orang Ya, cakap, aku Tapi setuju, aku setuju. aku yang kau cakap ada budak intern cuci tandas lah, photo state apa semua kan. Tapi aku punya tak macam tu sebab apa yang aku intern tu bahagian graphic designer itu aku buat.
Maksudnya tak lari lah Tak ke lari skop bidang kau. dia. So aku macam enjoy gila lah buat benda tu. Tak adalah tiba-tiba kau kena buat sale ke. Tak ada tiba-tiba aku kena buat sale ke, jadi admin ke, di HR ke. Tapi aku suka jadi runner. Sebab boleh keluar office guys. Runner aku suka. Tu je lah. Aku dulu sampai kena hantar bos pergi ni lah, pergi car wash, pergi ambil kereta lah. Dia faham. jangan sampai benda personal lah. Profesional dalam kerja. Betul. Cukup. Jangan sampai kau libatkan mama personal kau, tolong pam tayar basikal lah. Tak best lah. Apa benda ni kau cakap ni? Kalau kau boleh terima benda tu tak apa. Macam aku kan pernah hari driver bos juga. Driver pun okey. Tapi aku Aku dia suka enjoy dia, je, dia enjoy. Sebab kereta bos mahal guys. Kereta bos mahal, aircon sejuk, Bila lagi sound sedap. Yes. Macam duduk bilik Lepas tu bergerak. bos belanja kopi lagi. Macam tu. Sebelum kita gerak kita kopi dulu. Okay, tu on. Makan dulu jom. Kena kari dulu kat Glen Mary. Ada orang tak baik ikut tu. Kesian soundman kita. Itu parah. Aduh parah lah. Aku lupa dah aku kat mana. Okay, aku dah ingat dah. Itulah dia. Jadi macam aku memang anti sikit dengan Gen Z. Walaupun aku Gen Z ni, tapi bukanlah semua. Cuma yang mana bermasalah bila buat pekerja. Means like ada bos baru buat kerja, tak ada bos tak payah buat kerja. Itu mengular lah, kita panggil mengular kan. Ya, mengular. Selalu government lah. Government yang suka mengular ni Oh, sebenarnya. government. Ya, yes. government. Oh, government lah. Tapi tu aku rasa bukan Gen Z je kot. Macam generasi betul, lain betul. lah. Lagi-lagi yang dah bertahun-tahun tu. Aku rasa diorang lagi dah macam tak Dah lagi apalah, pro keluar kan. je lah ni. Keluar dah tak ada apa lah. Bos relax ke. Bos tak masuk office Pukul hari ni. 9 tak masuk lagi pergi mama. Bagi aku not nice juga. Itu style. betul. Not nice bro. Not nice Memang tu. lah. Style lah perangai tu. Aku kalau benda tu kena ke tak kena, aku kan sebut style. Maybe that's the way of me expressing things. Style. Kau macam mempositifkan benda sebenarnya. Semua benda style. Aku tak positif. Kau buat hal style kan tu ada kau. style juga yang tak kena. Kenal kan? Kau tahu kan? Itu pun parah juga Kita back balik to our topic. Our main topic iaitu WLB, Work Life Balance. Yes. Berapa korang? Aku state lagi sekali. Abu masuk WLB ialah 100% bagi kerjasama waktu bekerja dan 100% berehat pada waktu habis kerja. Betul. Maknanya memang tak ada kaitan dengan kerja. Kerja Ya, dia lepas balance lah. Berapa korang? Benda ni salah ke betul sebenarnya? Itulah aku rasa macam semua ni pendapat diri sendirilah. Kalau atas kau diri sendiri. willing tu bekerja lebih masa, salah kerja hakiki ataupun kau buat freelance, aku rasa tak ada masalah benda tu. Tapi kalau kau betul lah kau nak work life balance, jangan kacau aku time weekend ataupun lepas pukul 5 off pun aku rasa boleh je. Asalkan kau siapkan kerja kau lah. Maksudnya Penting kerja tu siap okey je. betul. Tak ada macam kau palau bos sepanjang hari, kau tidur kat tempat kerja ke apa ke kan, kau scroll TikTok, kau tak buat kerja. Sebab tu bos cari kau lepas pukul 5 tu lah. Contoh macam tu. Itu pun tak Setuju, best. aku setuju. Yes. Buat kerja tak siap kan? Ya. Aku setuju dengan Ayu ni. Dia punya apa ni? Ya, aku dah kacik hari. Aku setuju dengan apa Ayu ni punya pendapat tadi. Apa work life balance ni ikut pada orang punya apa? Aku dah kacik lah bodoh. Baby. Style. Kau yang kau gelak ya. Oh. Okay. Aku setuju dengan Ayu ni tadi sebab dia kata ikut orang punya pendapat masing-masing. Betul. Macam aku lagi kan. Macam aku memang dah terbiasa freelance, memang kerja depan laptop je kan. Tak menggigil. Memang kerja kat depan laptop. Nak kata tak ada lah kata nak 24 jam. Memang kalau ada klien masuk nak buat tolong buat poster, tolong buat brochure apa semua ni, accept je lah. On je lah. Sebab kita nak duit mah. Gen Z nak duit. Aku nak FL5 tu. Dah 2 kali dah dia mention level 5. Mention dia sunah 3 kali. Ya, Mention lagi sekali. kejap lagi lah, lagi 10 minit, lagi 10 minit. Mention Aku setuju je dengan Ayu ni tu. Betul? So maknanya pada korang berdua lah konsep WLB ni
bergantung atas pekerjaan Masing-masing. diri Siap, sendiri. betul. Yes, ikut masing-masing. Dia tengok kemampuan juga kan. Tengok kemampuan. Kalau kemampuan kau untuk buat kerja-kerja lain di luar waktu kerja kau, maknanya kau okey lah. Sebab aku rasa macam sekarang lah masa untuk juga kita bekerja betul-betul. Ya. Sebab masih muda kan. Ya, masih Masih muda. muda. Kau masih Kalau takut mampu kau dah tua, lagi, takut kau sihat. pinggang kau dah sakit dah nak kerja. Ya. Ni pun sekarang rasa nak pencen dah sebenarnya. Bila dah start bekerja ni aku pun dah rasa macam sikit badan, sikit Ya, badan. oh. Padahal aku muda lagi. Itulah aku rasa macam sekarang pun dah rasa penat. Apalagi mak-mak kita dulu. Tapi kenapa mak-mak kita, bapak kita masih Aku- lagi kuat bekerja sampai 50, Balik boleh Sebab masak lagi. 60. Dia macam ni sebab diorang ada komitmen. Diorang tahu diorang ada komitmen. Ya, Diorang tapi wajib betul kerja. lah. Diorang ada Dia ada nafkah untuk anak. diberi. Lepas Ya, tu betul. yelah, untuk diri sendiri juga. Dah lali lah orang Ah. kata dah lali. Kalau aku nanti one day kalau jadi parent, aku akan bekerja keras. No matter Ya. kesihatan aku kat mana sekalipun. Orang kerja Tanggung keras. anak lagi, Ah, bagi ya. nafkah bini Tengok. lagi. Ini lagi. Dia dosa kalau korang biar anak korang nak makan. Ya Allah, betul Kau nak guys. bayar rumah lagi, kau tak payah bayar rumah kau nak duduk mana? Kau nak bayar kereta lagi. Kau nak bayar motor lagi. Kereta apa? FL5. FL5 dah 3 dah. Amin 3 kali Kita tak sunnah 7 lah. 7. Aku cakap sampai habis. Itu bawa lepas solat lah. Lah. Sebut. Kalau aku lah konsep WLB ni work-life balance. Setujulah dengan korang. Aku setuju. Bergantung pada pekerjaan masing-masing. Macam aku pun, yelah. Sekarang ni, aku rasa zaman sekarang ni satu kerja tak cukup. Ya betul. 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 Melainkan kalau kau kerja, gaji kau RM10,000, aku rasa okey. Ya, kau betul, sekali okey. satu sekali kerja kau gaji kau RM10,000 tak ada masalah. Tu tak ada masalah. RM5,000 Kalau pun korang aku nak- rasa sederhana ni. RM5,000 tu pun masih struggle lagi nak life sekarang ni. Kalau kau Subsidi tak lagi, ada, minyak naik. Kalau tak ada kereta ke rumah sewa kan, rasa RM5,000 tu dah banyak lah bagi aku. Yang mana tak ada komitmen, RM3,000 pun aku rasa dah happy. Tapi Tapi itulah. cita-cita aku nak ada gaji RM5,000 lah. RM5,000. Minimum lah. Minimum 5K. Minimum 5K. Betul. Dah dekat dah. Alhamdulillah. Makin ramai suka pinjam duit ni. Jangan pinjam duit Adam. Disclaimer, jangan pinjam duit. Bayar tu. Bayarlah. Adam nak duit guys. Okay, tapi macam kau sekarang, kau work-life balance tak? Aku work-life balance aku tak work-life balance. Kau tak work-life balance. Ni aku boleh je buat kerja dan aku happy pun nak buat kerja malam-malam. Dia macam ni aku fikir sebab aku single. So Faham. aku banyakkan on call dengan laptop. Mana itu apa orang kata kiasan lah. Bukan on call lah, sleep call. Sleep call kadang aku cakap dah siap ke edit. Dah siap render ke. Biasa aku cakap untuk Aduh. masa aku edit podcast. Tak, aku faham kenapa malam macam tu. Kita tahu kenapa malam memang different daripada siang. Yep. Otak kita yang buat kerja Ya. Oh damn. Hati pun dah suruh berhenti Hati, lah. ya dah. Cukup lah. Dia rindu ni. Aduh. So yes, work-life balance for me, kalau kau ada masa yang lebih untuk kau buat kerja, it's okay. Tapi janganlah sampai, yelah, bos kau perlukan kau. Dan kau sendiri yang datang jumpa bos kau untuk minta kerja. Betul? Okey, jadi bila dah dapat tu, bersyukurlah dengan cara bila dia di call ni, angkat, diminta. Sebab bos bukannya akan suruh kau, buat video ni. Dia pun ada tutur bahasa, Yes. budi bicara dia. Okey, dia buat, Assalamualaikum madam, boleh tak nak minta video ni? Video ni salah sikit dia, boleh tak? Aku okey. Assalamualaikum Mirul, boleh ke datang untuk shoot event ni? Okey. Dia bukan malam tu juga. Jangan risau. Dia biasa chat, yelah, Sehari dua katalah awal. sehari dua sebelum benda kejadian. Yes. Melainkan kalau video memang kita tak boleh lari lah. Poster Ya. Poster pun kita tak boleh lari. Poster tak boleh lari, Kalau bos. ada salah Salah memang buat Kena terus. betulkan terus. Sebab benda tu Salah. mat. Sebab orang tengok benda tu. Betul. Sekali bila pergi salah. Salah. Dia kena. Lepas tu dia kena ikut ni lah. Apa ni, ikut apa yang bos minta Betul kan. lah. Kita sebagai pekerja mampu ikut je lah. Yang bos pula janganlah kita malukan pekerja ke apa kat grup WhatsApp Ya ke betul. apa kan. Sangat setuju. Kalau ada apa-apa yang tak puas hati, personal. Betul. Better like that. Personal tu bagus lah. Jangan sampai kita orang upload threads. Jaga. Yo, Bos jaga. Disclaimer, main-main je bos. Main-main je bos. Bos saya gurau je. Okey, seterusnya saya nak tanya sikit lah. Seterusnya. Selain itu, apa penandu wacana apa lagi nak? Di samping itu. Betul. Sejerumus. Walau bagaimanapun. Ya, dan sawarsa. Sejurus dengan itu. Pasca Okey. era globalisasi. Oh. Respect you guys. Okay, Gen Z dengan mental health dia.
sometimes ada yang pakai alasan mental health padahal nak rehat kat rumah kan. Ya, boleh jadi. Jadi pendapat korang lah yang jenis kaki minta MC ni pun kawan aku jugalah. Okay. Tak ada hal pun, tak ada hal. Elok je kat rumah. Tapi yelah sebab dia, maybe itulah sebab kenapa first thing first dia tanya ke interview panel. Ada panel tak? Penting lah untuk dia kan. Betul? Jadi senang. So sometimes ada yang Gen Z yang menggunakan isu mental health semata-mata untuk bercuti, semata-mata untuk rasa macam tak ada mood nak naik kerja. Tak ada mood siau. Kau nak kerja kau pun tak ada mood. Kau minta kerja untuk apa sebelum ni? Betul? Mungkin kerja dia tak kena dengan jiwa dia kot. Ya. Dah tentu kenapa minta kerja ke? Itu masalah dia. Jadi kerja yang orang cakap do what you love what you do. Yeah, I love you. Muah. Lebih minum kopi. Lebih minum kopi. Tak jadi. Tu lah, tapi nak cakap pasal mental health issue ni sebenarnya agak, bagi aku isu ni sangat sensitif sebenarnya. Lagi-lagi bila orang yang betul-betul mengalami mental health tu. Orang kata yang anxiety. Apa? Anxiety. Oh, sorry. nama orang. Anxiety, guys. Alamak, sabar. Sorry kepada semua anxiety. Okay, yang lagi-lagi anxiety, lepas tu sampai tahap depression semua kan. Shaking. So bagi aku kan, kalau betul kau ada mental health issue tu, it's okay lah, kau boleh, macam aku cakap lah, kau kena bincang baik-baik dengan bos. Kau cakap kau ada masalah ni ke apa sampai kau boleh jadi anxiety semua kan. Tapi kalau ni lah bab-bab orang yang mainkan benda ni, so dia jadi macam tak best lah. Dia jadi macam lagi satu tak adil untuk orang lain. Yes. Yang ni tak style. Kat aku tak style. Ini memang tak style lah bro. Ini aku doa yang mana momen tu dapat. Kau tu dapat benda tu. Aku rasa kalau orang yang betul-betul ada anxiety ke apa, dia takkan bagi tu kat public dia ada benda tu. Betul. Sebenarnya sangat susah sebenarnya nak cakap pasal benda ni je. Kau nak explain pasal anxiety tu, pasal diri kau sendiri. Aku rasa tak ada orang cakap pasal dia ada anxiety. Dia macam terus cakap aku ada anxiety. Itu bullshit, menipu. Tak payah percaya kalau yang tu. Aku ada split personality. Sekarang banyak tau. Ya, ada 7 personality. Terangkan 7-7. Ya, lain. Ini bukan love language tau. Bukan. Tapi Okay, betul. yang pertama. Tak, ni real. Tak adalah. Maksud berbeza-beza. Kadang Okay. ada orang tu boleh jadi lelaki, boleh perempuan. Laki. Ada boleh jadi muda sikit, boleh jadi karakter tua sikit. Tak, ini betul. Dia berlakon teater. Tak, ni serius. Ni memang ada split personality order. Tapi aku rasa ada berapa persen je kat dunia ni yang betul-betul mengalami. Yang betul-betul tu yes. Sebab ada filem yang aku tengok. Kejap dia jadi penjahat. Tajuk dia split ke apa tak ingat lah. Tapi memang Tapi itu dikira mental health. Betul. mental health juga. Bahaya Sebenarnya benda ni kalau nak tahu mestilah kau kena consult dengan doktor kan. Kau tak boleh main Kau cakap ada panel. kau ada depression. Sebab kau main apps dekat sekarang kan kat Google ada berapa persen kau anxiety, berapa persen kau ni. Lah. Benda tu akan bagi kau high punya sebab dia nak kau jumpa doktor dia orang. Okay, mungkin benda tu boleh jadi korang punya penanda juga. Contoh okay, ni memang betul-betul aku penat, anxiety, depression. Okay, kau pergilah jumpa doktor. So nanti doktor lah yang consult kau kan. Kalau kau betul ada, kau kena bagi tahulah company. Mungkin kau kena berehat ke apa kan. Tapi betul. Kau kena bagi tahu. Jangan kau tiba-tiba menghilang. MC, asyik MC je. Asyik hilang cari nice tak ada, cari tak ada. Kontak tak dapat. MIA lah. Betul. Mia. Mia. Problem lah Mia. Mia ni. Bukan. Bukan problem Mia. Sorry kepada Mia. Tu. Sorry Mia. MIA kalau korang nak tahu missing in action. Okay, maknanya hilang Dari dadah. Ya, tanpa jejak. Ya. Kau tak tahu dekat mana? Tak best lah, tak best. Bos lah kau yang pening. Ya. Dia ni dah berhenti ke? Dah meninggal ke apa ni? Daripada kau MIA, baik kau bagi tahu je kau nak resign. Contohlah, kalau kau memang dah tak boleh nak. Let us know tu. Wow, let us know. Let us. Oh, you speaking. Ya. Yelah, benda tu kita kena tahu. Kalau kan Okay, benda tu kita semua kena tahu. Sebab sekarang kita kerja, mesti semua orang rasa kerja as a team kot. Betul. Lagi-lagi yang as a team. Kalau korang kerja sorang-sorang lah, tu tak kisah. Kalau kerja sorang-sorang tak apa. Tak kisah sangat lah. Kalau kau kerja as team, kau kena bagi tahu partner kau yang kau kesian lah kat yang kau tak datang ke. Sampai diorang kena ambil kerja korang. So jadi workload lah. Take over lah.
Nanti Kesian lah. betul. Nak take over kerja tu tak ada masalah pun. Tapi bagi let us know tu. Yeah, let us know. Ini mental health kan? Ini mental health Ya, ni dah jauh sikit lah. Jauh sikit lah. Okay. Tapi yalah, betul lah. Beritahu. Jangan tak beritahu. Kau bilang macam tu, MIA, ya tapi sakit MIA 2-3 hari tu tu. Ya, kalau 2-3 hari tak datang, pening. 2-3 hari okey lagi. Ada yang Basah kepala seminggu. bos. 2-3 hari tu okey ke? Ada yang Dah lah teruk juga. Cuma maksud aku ada orang yang sampai seminggu tu. Sampai Seminggu macam kau hilang tu. lepas tu dah lah memang kontak pun off tak phone? boleh lah memang. Contact off phone ke? Ya, dia pun dia tak angkat. Why? Lepas tu semua kerja kat dia. Memang pening. Oh, itu sakit. Basah kepala weh kalau semua kerja file kat dia. Lepas tu dia tak datang pening. seminggu. Benda due dah nak dekat. Mati. Tak nice lah. Not nice. Let us know. Ya, betul. Itu beritahu kenapa. Let Us know. Yeah boy. Yes. Pandang yang Besok balik minggu. muka tu. Bodoh gitu tiga-tiga kancip lah babi. Sakit bodoh tiga aku kau gelak babi tu. Jauh ni lah. Tak jengkal lah. Kau dengar balik. Aku ni tak dekat sangat. Okay. Dah berapa minit ni? Baru 7 minit. Okay. So Boleh kacik 47 minit. 40. Oh, ni session Dah 3 kan? 47 minit kan? So kau tutup yang tadi punya. Masuk yang lain. Maksudnya benda lain. Okay, Bukan so pasal kerja dah. faham. Jadi, memang untuk mental health ni, yelah ada orang betul-betul hadap. Ada orang menggunakan tunggang isu ni semata-mata nak berehat, semata-mata. Tapi ada yang tipu semata nak pergi dating ni. Oh, teruk. Ada yang sampai, alah awak saya demam ni, jomlah bawa saya makan. Itu pun ada, sumpah. Itu ada tu. Lepas tu kantoi lah kan sebab update kat Soulmate. Kantoi buruk tu. Memang kantoi Dia tak pandai lah tu. MC lepas tu update kat Soulmate. Gua pergi dating. Wow, fantap babi sumpah. Itu kalau aku screenshot lah benda tu. Screenshot nah tunjuk. Boy, bukti bos. Ni Dia benda- bukan sakit pun dia kau pergi dating. Kita bukan menjilat, kita jujur. Wah, takut menipu. Itulah. Kau cakap apa lain. Kita orang nampak kau pun lain. Mungkin kau close friend kita orang ni kau tak tutup. Ada masuk kita orang kita orang nampak. Ni bos. Budak ni mengulur ni. Kau sakit. Habis. Kena pandai lah. Kalau keluar ambil cuti keluar tak payahlah upload. Bodoh. Jangan kalau boleh janganlah buat perangai tu senang. Betul. Jangan menipu lah. Jangan. Kau dah break orang punya trust dia tu. To break someone trust. Tak best. Okay. Dia tak nice lah. bukan pasal tu. Bukan. Sorry. Tapi jangan hancurkan kepercayaan orang. Ya. Okay. Professional, be professional at work. Okay. Kalau kau tak ada masalah, datang je. Ada masalah, be reasonable lah. Betul. Tak ada masalah. Kalau ada masalah bagi tahu. Kadang-kadang company ni cuma kita nak tahu je kenapa kau jadi macam ni kan. Daripada kau hilang terus macam tu je buat perangai. Tak hantar kerja apa lah. Tu jadi tak best lah. That's why kadang-kadang sekarang company dia jadi pandangan buruk, especially for macam Gen kita lah, Gen Z kan. Sebabnya dia orang ada buat perangai macam ni kan. Padahal macam benda boleh settle dengan baik. Kenapa kau cek masalah? Betul. Dapat korang pasal work from home? Work from home Actually Ni Gen Z ramai minta ni best Ya, je. main minta Best work je, from home okey je. Cuma memang kerja tu agak slow lah berbanding dekat office kan. Aku rasa okey kalau kau pun Disiplin. commit. Betul. Commit dan kau disiplin nak buat kerja. Janganlah kau pula off phone. Dah lah Memang nama pun work from home. Kau work from home. Tapi benda-benda tu pun kau kena jalankan macam kerja biasa. Contoh macam posting kan, yang macam kita orang buat kan. Kalau kena posting pukul 9 lah kau posting. Jangan kau drag. Betul. Kalau tak boleh nak posting, bagi tahu orang lain boleh take over. Dia macam tahu tanggungjawab sendirilah. Macam tu. Betul. Macam aku cakap tadi, let us know. Kalau kau tak boleh nak posting, bagi tahu orang lain boleh posting kan. Tak ada masalah. Susah nak edit kau keluarkan let us know. Let us know. Pelangi. Lagi susah. Kalau lu Bacot. Dua bacot. Adalah stiker SpongeBob. Bacot. Aku ingat SpongeBob. Tapi itulah, macam kata kalau kau nak work life balance, kau nak work from home, tahu tanggungjawab. Tu je. That's why kadang-kadang ada company dia bukan tak nak bagi work from home. Dia takut lah. Sebab dia tahu kadang-kadang ada staff yang tak boleh Nanti kerja tak jalan commit. lah.
Lepas tu bila contact pun tak ada, tak available. So macam mana company pun nak trust kau kalau kau tak bagi trust tu kepada company dulu? Ya, boy. Betul. Work from home ni tapi kena tengok kerja kat lah Yes. kan. Dan kalau kerja kau jual barang game, duduk kedai retail, work from home macam mana? Memang tak boleh lah. Yalah, ada certain kerja je yang boleh work from home ni. Kerja kau pelakon ke penyanyi kan, macam mana? Macam mana nak work from home Baca skrip boleh lah daripada Record rumah lah kau nyanyi, tak pun suruh je betul. viewer kau dengar lagu. Tak hater tak? Itulah work from home Work from home. Sebab kerajaan ada lah juga umumkan dulu pasal work from home ni kan. Yes. Tapi yelah, bergantung pada atas company jugalah nak bagi ke tak. Benda tu kat wajib. Pun nak work from home ada je requirement dia. Rumah kau jauh sangat boleh lah. Kalau Betul. rumah Di kau company dekat, dia boleh bagi flexibility. Ataupun kau ada family ke kan. Benda yang perlu ditengok, jaga. Bagi Macam aku rumah kalau aku ni, apa kilo memang tak dapat lah. tak, bagi aku kalau kau perform, bos pun akan percayakan kau. betul. Bos pun mungkin akan bagi kau work from home semua kan. Work from home ke, kau nak Betul. cuti ke, apa ke. Mungkin boleh kalau time kerja tu kau disiplin. Tapi Yap, korang yap. kena buktikan lah. Yeah. Betul. Dia kalau korang nak apa, korang kena buktikan benda tu. Yeah. Kena tunjuk kat bos. Yes. Macam aku nak FL5. Berapa kali guys? 4 Kalau 4 lah. Tak, aku genapkan 7 lagi. Tolong editing FF lalu. Betul. Tak kali jemput FL5 aku kena tuk. Boleh. Tapi kena jentik cawan lah. Sound effect. Untuk menutup lah kita punya perbincangan podcast Gen Z dalam bekerja, work life balance ni, Yes. korang ada benda lagi nak cakap? Bagi aku pesanan untuk sesama Gen Z lah kan, especially sebab kita pun cakap pasal Gen Z punya things. Gen Z. Jadi bertanggungjawab, berdisiplin like, pasal kerja ni kan. Sebab kita kan bekerja kat tempat orang. Kalau Yes. company kau sendiri tak ada masalah. Kau nak masuk pukul berapa, Betul. kau nak hantar kerja bila, tak ada masalah. Sekarang ni kalau kau kerja di bawah company bawah orang, kau kena pun follow jugalah diorang punya structure, diorang punya rules. Kenalah tunjuk sikap yang baik. Jaga adab. Apa? Adib. Adab. Bukan Izati, adib. Oh, adib. sorry. Jaga adab. Okay? Itu je lah. Macam pasal work life balance ni ikut kau. Kalau kau boleh buat kerja lebih masa, memang kau akan kena berkorban sikit lah masa. Nama pun kerja lebih masa. Masa tu kurang. Yes, betul kan? Bekerja lebih masa betul lah. Ya, Masa tu kurang, masa tu bekerja kau kurang, banyak. Kerja Oh. Yes. Amirul macam mana Amirul? Apa tadi ya? Kacik aku. Tak boleh. Apa benda yang cakap lepas apa yang kita dah bincang? ada apa-apa advice Apalah, aku ke? tanya kau lah. Kau rasa Gen Z ni memang nak amalkan work life balance ke ataupun orang ni terlalu manja sebenarnya? Depends doh, ikut individu masing-masing. Yeah. Macam aku tak pentingkan sangat pun work life balance. Macam aku memang suka bekerja, tak tahu buat macam mana. Aku memang suka kerja. Weekend bekerja. Sebab dah terbiasa daripada zaman belajar kita buat freelance. Ya biasa dah belajar masuk pukul 8, balik pukul habis kelas pukul 6. Lepas tu tak ada apa-apa dah kan. Kita ambil kerja freelance. Tu ikutlah kalau ada orang nak work life balance tu ikut dia orang lah. Masuk kerja pukul 9, pukul 6, lepas tu dah off. Tak ada apa. So tu bergantung kat individu masing-masing lah. Ikut korang lah, korang nak macam mana. Yang penting jaga disiplin dekat tempat kerja. Itu penting. Rasa Amirul ni dia work money balance. Betul. I need money. Work money balance. 5 5 okey. Dia okey Bagi Adam pula macam mana Adam? Okay, bagi aku lah bagi aku life balance ni ikut pekerjaan. Untuk kemampuan korang dan jangan ambil kesempatan lah. Betul tu. Kesempatan tu tolong jangan ambil. dalam Ada peluang yang patut korang kejar. Betul. Tapi yang ini is a bad thing kalau korang ambil kesempatan waktu-waktu macam ni. Okay, korang rasa pula macam mana Gen Z ni guys? Pada viewers kita, maybe ada Gen Z, kalau yang ada yang nak bergaduh ke, nak tembak kita orang ke, tembak lah. Nanti kita orang reply lah pendapat kita orang. Mungkin ada episod khas untuk yang komen ke. Kita baca komen je. Baca komen. Alamak, abang ni poyo lah. Kita buat episod untuk yang poyo tu. Nanti kita orang bagi honest reaction daripada kita orang juga. Yes. Okay, korang rasa macam ni? Gen Z ni manja ataupun dorang tak nak work life balance? Antara dia satu lah.
korang manja ke ataupun korang memang tak boleh nak commit dalam work life balance. Okay guys, saya nak ucapkan terima kasih kepada Amirul dan juga Ayuni sebab sudi join kita punya podcast Borak Gen Z untuk episod kelima ni, iaitu Gen Z dengan work life balance. Okay, alright guys, see you guys on our next episode, and jangan lupa untuk tengok episod ni bila kita post nanti lah. Okay, and that's all for today. Thank you from Borak Gen Z. Bye. Bye.